Pernah tak anda bayangkan kalau perjalanan yang makan masa berjam-jam boleh jadi sekejap je? Hari ni, kita akan dalami satu konsep mistik yang sangat menarik dari Nusantara yang kononnya boleh buat macam tu sekali. Ia dipanggil ilmu lipat bumi. Ya, seni melipat bumi itu sendiri. Okey, kita mulakan dengan soalan ni. Apa kata kalau anda betul-betul boleh lipat masa dan ruang, sampaikan perjalanan yang sepatutnya ambil masa 3 jam, selesai dalam masa sejam je? Mustahil ke? Untuk faham idea yang agak luar biasa ni, kita akan pecahkan kepada beberapa bahagian. Kita akan tengok apa sebenarnya benda ni, kita akan dengar beberapa kisah peribadi yang wow, memang menakjubkan, dan kita akan cuba faham macam mana orang yang mengamalkannya percaya ia berfungsi. Baiklah, jom kita mulakan. Persoalan pertama, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan ilmu lipat bumi ni? Senang cerita, ilmu lipat bumi ni adalah satu kepercayaan di mana seseorang tu boleh rentas jarak yang sangat jauh dalam sekelip mata. Bayangkan macam ni, seolah-olah muka bumi tu sendiri dilipat untuk sambungkan tempat kita bermula terus ke destinasi kita. Dan jangan fikir ini cuma teori atau cerita dongeng je tau. Sumber-sumber yang kita kaji penuh dengan kisah-kisah peribadi, pengalaman sebenar orang yang mendakwa fenomena ni betul-betul terjadi pada mereka. Okey, kita ambil satu contoh. Ada seorang ustaz ni cerita, satu hari tu dia dah lambat sangat nak pergi mesyuarat penting pukul 9 pagi. Perjalanan tu pula selalunya makan masa lebih 2 jam setengah. Ikut logik memang sah-sah takkan sempat. Dia bertolak pukul 7.40 pagi dalam keadaan yang mustahil. Tapi yang luar biasanya, dia bersumpah demi Allah, dia kata pukul 8.45 pagi mereka dah sampai. Siap ada 15 minit lagi sebelum mesyuarat mula. Cara dia cakap tu memang penuh dengan keyakinan. Cuba tengok perbezaan ni. Patutnya sampai lepas pukul 10 pagi, tapi selesai pukul 8.45. Entah macam mana, lebih kurang 1 jam setengah masa perjalanan tu hilang macam tu je. Dan bukan tu je ceritanya. Ada seorang lagi penceramah ni kongsi satu tugas yang lagi dahsyat. Gurunya suruh dia kembara ke seluruh kepulauan Indonesia dengan berjalan kaki. Dia kata satu-satunya cara benda tu boleh jadi kenyataan adalah dengan bergantung pada prinsip lipat bumi ni. So, persoalannya sekarang, macam mana benda ni boleh jadi? Menurut sumber, orang yang percaya pada ilmu ni kata ia datang dari 2 jalan yang berbeza. Satu, ia dianggap sebagai karomah. Kiranya macam satu keajaiban, satu anugerah terus dari Tuhan kepada orang-orang terpilih yang sangat warak. Satu lagi, ia dilihat sebagai amalan. Maksudnya, ia satu latihan rohani yang boleh dipelajari dan diasah. Dan nampaknya, fenomena ni berlaku dalam bentuk yang berbeza-beza ikut tahap kerohanian seseorang. Daripada mukjizat yang hanya untuk para nabi, kepada karomah untuk para wali, sampailah ke satu kemahiran yang boleh dicapai melalui amalan oleh orang biasa yang tekun. Okey, jom kita fokus pada jalan amalan ni. Macam mana seseorang tu secara aktif nak latih diri untuk dapatkan kebolehan yang luar biasa ni? Kau harus bisa melipat bumi. Inilah arahan ringkas yang seorang guru bagi pada anak muridnya sebelum dia mulakan perjalanan merentas Indonesia dengan berjalan kaki itu. Ringkas tapi mendalam. Kaedah yang diceritakan ni, ia bukan pasal ritual yang rumit, tapi ia lebih kepada disiplin fizikal yang digabungkan dengan fokus rohani yang tak putus-putus. Dan inilah kuncinya. Zikir yang perlu diulang-ulang tanpa henti. Ya Qarib, qarribna kulla ba'idah. Satu doa. Satu permohonan kepada Tuhan yang maha mendekatkan untuk menjadikan apa yang jauh itu terasa dekat. Inilah fokus mental semasa perjalanan fizikal tu. Tapi menariknya, menurut sumber yang kita kaji, kelebihan amalan ni bukan setakat untuk pendekkan perjalanan je. Ada lagi rupanya. Orang yang mengamalkannya mendakwa ia boleh bagi kelebihan dalam macam-macam keadaan. Contohnya, dapat kelajuan luar biasa masa bergaduh atau urusan kerja yang rumit tiba-tiba jadi lancar dan kadang-kadang dapat bantuan-bantuan kecil yang tak disangka-sangka dalam hidup. Akhir sekali, bila kita simpulkan semua ni, tak kira apa pun penjelasannya, semuanya akan patah balik kepada satu tema utama. Sama ada kita tengok ia sebagai anugerah atau amalan, sumber-sumbernya sangat jelas.
Ini bukan kuasa sakti yang kita miliki. Ia dianggap sebagai hasil daripada penyerahan diri dan rasa dekat yang mendalam dengan Tuhan. Inilah benang yang menyambungkan kedua-dua jalan tadi. Semuanya berakar umbi pada prinsip ni. Satu idea di mana bantuan dari Tuhan akan datang kepada mereka yang sentiasa teguh dalam iman dan amalan mereka. Jadi, kita pun tertanya-tanya, adakah melipat bumi ni satu keajaiban yang betul-betul berlaku? Atau ia cuma satu metafora yang hebat untuk tunjukkan macam mana iman boleh buat benda susah jadi senang? Ataupun, mungkinkah ia satu ilmu yang dah lama kita lupakan, yang melangkaui pemahaman kita tentang fizik moden? Sumber-sumber ni dah bentangkan kebenaran mereka dan kini terpulang pada kita untuk fikirkan segala kemungkinannya.